Travelog pada kali ini kami mengadakan satu trip memancing ke rumah rakit yang terletak di Pulau Indah, Selangor. Di antara joran dan laut, kegembiraan dan kekecewaan serta keterangan jiwa yang tak mungkin akan dapat dipisahkan setiap kali aktiviti sebegini diadakan. Jom kita tonton Travelog kali ini, apa hasil yang kami dapat sepanjang 24 jam kami berada di rumah rakit Abang Jamil di Pulau Indah ini. Seawal jam 8 pagi kami berada di jeti Pulau Indah dengan tidak membawa sebarang harapan yang tinggi sekadar untuk merapatkan hubungan persahabatan serta mencari sedikit ketenangan jiwa untuk melepaskan penat lelah bekerja selama ini. Sana. Bawa sana. Bawa naik jeti. Setelah mendapatkan bekalan umpan yang dijual di jeti ini, kami terus menuju ke bot yang disediakan untuk ke rumah rakit Abang Jamil. Perjalanan menaiki bot sekejap sahaja iaitu sekitar hanya kira-kira 3 minit perjalanan kerana jarak rumah rakit dengan jeti tidaklah berapa jauh. Dapatlah melihat pemandangan dan merasakan suasana menaiki bot dengan keindahan semula jadi di sekitar muara ini. Duduk. Sana sikit. Dia bagi besok sebelum pukul 1 keluar. Berapa nak balik? Bang, kalau Dia tapi kena deal dengan Tokyo umpan lah. Saya ni cuma hantar je, umpan dia tak ada. Tak boleh hantar lah. Kalau umpan ada kat kedai dia, satu ambil hantar je, tapi kena cas lah. So besok kalau ni pukul 12 kita nak balik. Ya. Tapi kalau macam umpan habis cepat, kerangkol boleh? Boleh. Ya. Tak mati lah. Tapi orang naik hari Selasa itu lagi. Memang banyak ikan. Ada dia bagi, ada gambar bagi saya. Rapu, benang. Abang Reza Gunung Kelampung renang sampai ni bang. Dia campak kau dulu. Ni. Orang lain tak nak, dia campak kau dulu. Ais masuk dalam dekat tu. Yang keluarga
Sebelum memancing, mari kita lihat apa yang disediakan di rumah rakit Abang Jamil ini terlebih dahulu. Di sini ada disediakan ruangan dapur untuk memasak, lengkap dengan dapur dan gas. Yang menariknya di sini, tempat makan menghadap daratan pepohon bakau yang menghijau di hadapan. Seperti rumah rakit yang lain, ada disediakan bekalan air bersih. Di sini disediakan satu tong besar, cukuplah untuk menampung keperluan 10 orang. Ada ruangan untuk tidur dan solat serta turut dilengkapi dengan tandas. Harga rumah rakit Abang Jamil ini ialah RM600 untuk tempoh 24 jam dan boleh memuatkan kira-kira 10 orang di dalamnya. Jika berminat, nombor kami sertakan pada ruangan deskripsi video di bawah. Cuma di sini, bekalan elektrik hanyalah menggunakan lampu solar dan lampu bateri sahaja. Sekarang, marilah kita saksikan hasil yang berjaya kami perolehi selama 24 jam kami berada di sini. Pari ni. Ni kan? Dalam tu pun letak air. Dalam Maggi tu kena letak. Kecoh dah. Sangkut dia. Sangkut dia dah kecoh. Orang tak jumpa dah bang. Putus kat mata. Okey, dia tengok dia putus tali dia. Memang ikan gigit. Cakap dia. Tak ada cakap dah macam tu lah. Mari. Sangkut ni. Ikan. Sangkut. Masuk. Dia pun tak tahu je. Tak, dia memang dia tarik ni. Dia tahu apa yang tariknya lah. Dulu Yang lain pun tahu. Video lah. Mari. Ini awal.
Wih, besar, oi. Betul tak? Lawan. Betul tak? Abang ni ekor dah. Kali bawah. Dari bawah. Kali. Jam pula. Kembu. Bawah. Jadi. Dah lama. Gila. Mayong. 2 kilo. Kosong ni, kosong. Mana ni. Tangguh. Tangguh. Mana tangguh? Besar. Mana tangguh? Cepat. Tangguh. Oi. Duri lagi. Di sini. Ini siapa ni? Ikan pertama. Sama je. Weh. Angkat. Tukar. Nah. Betul ke? Apa benda ni? Pas. Hah? Boleh kupas. Kejadian yang pertama kali. Ada tu melawan tu. Tukar. Tukar lagi. Tadi. Asyik dia.
juga. Murid saya. Kau pasal apa ni umpan? Udang hidup. Udang hidup. Tengok besar ni. Mana ni? Mana lah? Tinggal lagi. Mana dah? Habis ni. Oh ni. Ush. Boloi. Oh. Sekejap. Yang berat tu. Oh, ada. Ada. Tengok batang tu. Aduh. Gelang lah. Lama. Oh. Boleh lah. Ini besar. Okey. Ini besar. Okey.